Adakah kita pernah fikir, sanggupkah kita pikul beban orang lain, terutamanya bila kita tak perlu pun? Kadang-kadang, ia nampak macam bukan masalah kita. Tapi cuba bayangkan situasi ni, seorang abang nampak adiknya dalam masalah besar dan dia tahu ayah mereka takkan mampu terima kehilangan lagi. Hati dia hancur. Ini kisah dari kitab Kejadian bab 44, bila Yusuf, wazir Mesir yang berkuasa, uji abang-abangnya. Dia mahu tengok adakah mereka dah berubah. Yehuda dengan penuh kasih dan keberanian buat pengorbanan agung. Dia merayu, bagaimana saya boleh kembali kepada ayah saya jika budak itu tidak bersama saya? 34. Ini janji ikhlas. Yehuda tunjukkan kasih melampaui diri sendiri, sanggup tanggung kesalahan adiknya demi ayah mereka. Kisah ni betul-betul gambaran kasih Kristus yang pikul semua beban dan dosa kita, walau dia tak bersalah. Dia tunjuk belas kasihan tak terhingga. Mari kita belajar dari kasih ni dan jadi berkat buat orang sekeliling kita.